Hari ke-32. Hari ni kita beli spot di pulau perhentian. Jom aku payung view dekat korang. Sekarang saya berada di Coral View Resort. Ni bersebelahan dengan Perhentian Island Resort. Dia punya view pun cantik tau. Siap ada private pool lagi. Ada buaian, ada batu-batu. Tapi dekat Perhentian Island Resort yang tempat aku tinggal tu, dia punya pantai tu landai, memang sesuai untuk budak-budak mandi. Sambil kita jogging, sambil kita layan view. Jom aku bawa korang tengok view yang epicnya. Cantik kan? Korang tengok dia punya air tu pun jernih, cantik sangat-sangat. Memang tenang lah kat sini. Inilah jalan yang kita kena lalu daripada Perhentian Island Resort untuk ke Coral View dekat sebelah sana. Ini pula jetty dekat Perhentian Island Resort. Dekat sinilah yang aku tinggal. Jadi korang boleh tengok air dia memang cantik. Subhanallah, cantiknya. Dengar tak bunyi-bunyi ombak tu? Memang tenang. Dah. Sekarang pukul 8.30. Dah 1 jam kita brisk walk sambil kita layan view. Jom kita pergi sarapan. Jangan lupa follow dan subscribe untuk next day. Thank you support.